Di sini kuih tradisional orang kampung, orang Buan dulu-dulu. Aku dah lama nak bantu Kak Ina untuk promote kuih kapit tradisional dia secara online. Hari ni kebetulan order kuih kapit Kak Ina. Aku sharing lah sikit tentang produk kuih kapit Kak Ina ya. Kuih kapit tradisional Kak Ina ni ada 3 jenis. Original, coklat dan peanut. 5 bulan boleh tahan. Yang aku pegang sekarang ni kuih kapit flavor original. Yang ni pula kuih kapit flavor peanut. Kalau korang tengok isi dia memang padat ah. Yang ni pula flavor coklat. Ni berapa pieces? 30 lebih. 30 lebih. Rasa kuih kapit ni dia crispy dan lemak-lemak manis. Kalau korang makan memang tak puas lah makan satu. Mesti nak makan lagi. Kalau korang rindu dengan kuih-kuih tradisional kat kampung orang dulu-dulu, bolehlah cuba kuih kapit tradisional daripada Kak Ina ni. Kalau korang berminat nak cuba, boleh klik link kat bawah ya. Aku ada share.